Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan The Guardian, Johor Darul Takzim atau JDT kini berada hanya satu perlawanan daripada mencipta sejarah baharu bola sepak dunia apabila berpeluang merekodkan 109 perlawanan liga tanpa kalah berturut-turut. Rekod itu bakal mengatasi pencapaian ASEC Mimosas dari Ivory Coast yang mencatat 108 perlawanan tanpa kalah dalam liga. Apa yang menjadikan pencapaian ini begitu luar biasa ialah JDT bukan sekadar menghampiri rekod tersebut tetapi sudah menyamainya. Berdasarkan laporan The Star, JDT menyamai rekod 108 perlawanan tanpa kalah selepas menamatkan aksi Liga Super musim lalu tanpa kekalahan. Kini segala perhatian tertumpu kepada aksi menentang Kuching City FC pada 21 Ogos di Stadium Sultan Ibrahim. Jika JDT sekurang-kurangnya memperolehi keputusan seri, mereka akan mencapai angka 109 perlawanan liga tanpa kalah dan secara rasmi melepasi rekod 108 perlawanan yang dikaitkan dengan ASEC Mimosas. Menariknya, The Guardian turut memberikan perhatian besar terhadap perjalanan JDT ini. Media dari United Kingdom itu bukan sekadar melaporkan mengenai dominasi JDT dalam bola sepak Malaysia, malah mengangkat pencapaian tersebut sebagai peluang untuk muncul sebagai pasukan dengan rekod tanpa kalah terpanjang dalam sejarah bola sepak liga. Ini menunjukkan satu perkara penting. JDT kini bukan lagi sekadar fenomena yang dibincangkan dalam konteks bola sepak Malaysia. Konsistensi mereka sudah mula mendapat perhatian media antarabangsa. Rekod 109 perlawanan tanpa kalah bukan sesuatu yang boleh dicapai hanya dengan mempunyai pemain bintang. Dalam tempoh yang begitu panjang, sebuah pasukan perlu berdepan pelbagai cabaran. Pertukaran pemain, kecederaan, tekanan pertandingan, perubahan taktikal, jadual padat dan lawan yang mempunyai motivasi tinggi untuk menewaskan mereka. Namun JDT berjaya mengekalkan standard yang sangat tinggi. Lebih mengagumkan, dominasi itu berlaku dalam tempoh beberapa musim dan turut disertai kejayaan memenangi kejuaraan domestik secara konsisten. The Guardian menyatakan JDT telah memenangi 12 kejuaraan domestik berturut-turut, menggambarkan betapa dominannya kelab dari Johor itu dalam bola sepak tempatan. Tetapi, di sinilah cabaran sebenar bermula. Aksi menentang Kuching City bukan sekadar perlawanan pembukaan musim atau perebutan trofi semata-mata. Ia kini membawa nilai sejarah. JDT hanya memerlukan satu keputusan yang tidak menyebabkan kekalahan untuk mengatasi rekod 108 perlawanan tersebut. Dan apabila sebuah pasukan hanya memerlukan keputusan seri untuk mencipta sejarah, tekanan psikologi sebenarnya boleh menjadi sangat besar. Jurulatih JDT, Xisco Munoz sendiri mengakui betapa rapatnya garis antara kejayaan dan kekecewaan. Beliau menyifatkan peluang tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dalam bola sepak dan menegaskan bahawa JDT kini hanya tinggal satu perlawanan daripada mencipta sejarah. Ini juga menjadi ujian terhadap mentaliti JDT. Mereka mungkin mempunyai pengalaman, kualiti pemain dan sistem permainan yang mantap. Tetapi apabila semua orang bercakap tentang rekod dunia, tekanan daripada luar turut meningkat. Setiap kesilapan kecil boleh menjadi tumpuan. Setiap peluang yang dilepaskan boleh menambahkan kebimbangan. Kuching City pula berada dalam situasi yang menarik. Mereka bukan sahaja bermain untuk keputusan perlawanan, tetapi mempunyai peluang menjadi pasukan yang menghentikan percubaan JDT mencipta sejarah. Itulah yang menjadikan perlawanan ini lebih menarik. Jika Kuching City berjaya menewaskan JDT, bukan sahaja mereka mencatat kemenangan besar dari segi prestij, malah mereka akan menjadi pasukan yang menggagalkan percubaan JDT melepasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah. Sebaliknya, jika JDT berjaya mengelak kekalahan, satu lagi halaman sejarah bola sepak Malaysia bakal tercipta. Lebih menarik, perhatian antarabangsa terhadap JDT turut memberikan gambaran bahawa projek bola sepak Johor kini sudah mencapai tahap yang lebih besar. The Guardian turut menyoroti transformasi JDT, sokongan Tunku Mahkota Johor serta pembangunan infrastruktur kelab yang semakin bertaraf tinggi. Malah, sebelum ini, JDT turut menarik perhatian dunia apabila menguji kekuatan menentang kelab gergasi England Chelsea dalam aksi pramusim di Stadium Sultan Ibrahim.
Perlawanan itu berakhir 3-3 dan The Guardian turut melaporkan aksi sengit tersebut. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi sama ada JDT sebuah kuasa besar dalam bola sepak Malaysia. Itu sudah terbukti. Persoalan yang lebih besar ialah sejauh mana JDT mampu membawa dominasi tersebut ke pentas Asia dan dunia. Rekod tanpa kalah 109 perlawanan akan menjadi pencapaian yang sangat besar. Tetapi, ia juga akan meningkatkan lagi jangkaan terhadap JDT selepas ini. Setiap pasukan yang berdepan mereka akan datang dengan motivasi tambahan kerana mahu menjadi pasukan yang menamatkan siri tersebut. Itulah harga sebuah rekod. Apabila anda berada di puncak, semua orang mahu menjatuhkan anda. Bagi JDT, aksi menentang Kuching City pada 21 Ogos bukan sekadar tentang tiga mata atau tofi. Ia adalah peluang untuk membuktikan bahawa konsistensi mereka telah mencapai tahap yang belum pernah dilakukan oleh klub lain dalam sejarah Liga. Satu seri sudah cukup. Satu kemenangan akan lebih sempurna. Tetapi satu kekalahan akan menangguhkan impian mencipta rekod dunia. Jadi, adakah JDT akan melangkah keluar dari Stadium Sultan Ibrahim sebagai pemegang rekod baharu dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah? Atau adakah Kuching City akan menjadi pasukan yang mengejutkan seluruh Malaysia dan menghentikan sejarah itu tepat pada saat JDT berada di ambangnya? Inilah perlawanan yang wajib diberi perhatian. Satu lagi perkara yang menarik ialah rekod ini membuktikan bahawa kekuatan JDT bukan bergantung kepada seorang atau dua pemain sahaja. Untuk mengekalkan rentetan tanpa kalah sehingga 106 perlawanan, sesebuah pasukan memerlukan kedalaman skuad, pengurusan yang konsisten serta kemampuan menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi perlawanan. Inilah antara kekuatan utama JDT yang membolehkan mereka terus berada pada tahap tertinggi walaupun berlaku perubahan pemain dan taktikal dari semasa ke semasa. Pada masa sama, JDT perlu berhati-hati dengan perangkap terlalu yakin. Apabila sebuah pasukan semakin hampir kepada rekod dunia, perhatian media dan penyokong boleh meningkatkan tekanan terhadap pemain. Mereka tidak boleh melihat Kuching City sebagai lawan yang mudah hanya kerana status JDT sebagai juara Liga Super. Dalam bola sepak, satu kesilapan, satu serangan balas atau satu keputusan pengadilan boleh mengubah keseluruhan cerita dalam tempoh 90 minit. Bagi Kuching City pula, inilah peluang terbesar untuk mencipta nama. Mereka tidak perlu memikirkan sejarah 108 perlawanan JDT kerana tugas mereka lebih mudah. Bermain dengan disiplin, berani mengambil peluang dan memanfaatkan setiap kelemahan lawan. Jika mereka berjaya mengalahkan JDT, kemenangan itu pasti akan dikenang sebagai antara kejutan terbesar dalam bola sepak Malaysia. Lebih-lebih lagi kerana ia berlaku ketika JDT hanya selangkah daripada rekod dunia. Namun, jika JDT berjaya mengelak kekalahan, pencapaian 109 perlawanan tanpa kalah akan membuka satu bab baharu. Selepas itu, persoalannya bukan lagi siapa yang mampu memecahkan rekod 108 perlawanan, tetapi sejauh mana JDT mampu memanjangkan rekod baharu tersebut. Dan semakin panjang rentetan itu, semakin besar pula cabaran untuk pasukan-pasukan lain menamatkannya. Inilah yang menjadikan pertemuan JDT dan Kuching City sangat penting. Bukan hanya untuk keputusan satu perlawanan, tetapi untuk sejarah bola sepak Malaysia. Terima kasih kerana mengikuti Nadi Sukan. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terkini dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.